Pernahkah Anda mengalami situasi di mana Anda sudah memohon kad kredit baharu, tetapi tidak tahu cara untuk mengaktifkannya? Cari di internet pun tidak jumpa cara yang berkesan, atau maklumat yang diberi pula tidak tepat. Dalam video ini, saya akan menunjukkan cara untuk mengaktifkan kad kredit Public Bank Anda menggunakan laman web rasmi Public Bank. Syarat untuk mengaktifkan kad kredit adalah Anda baru sahaja menerima kad kredit daripada Public Bank. Kad masih belum diaktifkan oleh pihak bank. Anda menggunakan nombor telefon yang sama, seperti yang didaftarkan semasa permohonan kad. Langkah-langkah untuk mengaktifkan kad kredit Anda. 1. Buka laman web pbbank.com dan log masuk menggunakan ID dan kata laluan Anda. 2. Setelah berjaya log masuk, pergi ke bahagian Profile Maintenance. 3. Dalam Profile Maintenance, pilih Manage Profile, dan pilih Add Delete Account. 4. Untuk jenis account type, pilih Credit, Debit Card. 5. Masukkan nombor kad pengenalan, IC, dan nombor kad kredit Anda. 6. Setelah selesai, kad kredit Anda kini telah berjaya diaktifkan. Setelah Anda berjaya mengaktifkan kad kredit Anda, pastikan Anda gunakannya dengan bijak, dan sentiasa pantau transaksi Anda melalui aplikasi atau online banking. Kalau Anda rasa video ini membantu, jangan lupa tekan like, subscribe, dan kongsikan kepada rakan-rakan yang mungkin perlukan info ini. Jumpa lagi dalam video seterusnya.